Aku ada anak dengan dia. Aku ada anak dengan dia. Ada anak dengan dia? Selalu mimpi laki. Dan setiap hari memang akan mimpi laki. Masya Allah. Cuma kalau mimpi budak-budak pula Kak macam mana? kalau mimpi budak-budak, kali saya ingat ada dua, seorang lelaki, seorang perempuan. Okey. Dia memang anak saya dan memang dalam mimpi tu memang anak saya lah. Pernah saya mimpi bersama, memang rasa betul-betul bersama. Masya Allah. Macam anak saya pun dia boleh nampak. Sebab Ya, saya ke? lagi dia selalu mama takut. So dia akan tunjuk sama ada kat lorong yang mama dia macam tu. Budak kan saya macam Kamu kahwin dengan dia dalam mimpi ke? Jumpa dia kat mana? Macam mana boleh jatuh cinta dengan dia? Cuba bagi tahu kan. selalu sorang-sorang. Aku ikut. Kau ikut je ke mana dia pergi. Betul dia selalu gaduh dengan suami dia, betul tak? Tak suka maksudnya kamu cemburu kan? Ya, aku ada anak dengan dia. Aku ada anak dengan dia. Ada anak? Berapa orang anak dengan dia? Kau tak boleh tahu. Saya nak tahulah. Aku juga tak suka dia dengan suami dia. Ya. Sejak lingkungan umur dia berapa kamu duduk dengan dia? Kamu jumpa? Sejak dia baru kahwin. Umur berapa waktu? 16 tahun. Lama dah. قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا. Kau sakitkan umat baginda Nabi umpama kau sakitkan hati Nabi kami. Dan kau sakitkan hati Nabi kami, kami akan datang untuk perjuangkan Nabi kami. Kamu benci umat manusia. Dia isteri kamu? Dia isteri kamu? Jadi kamu cemburu lah. Kamu kahwin dengan dia dalam mimpi ke? Kamu kahwin dengan dia dalam mimpi ke? Dah lama ke kamu bercinta dengan dia? Sebelum dia kahwin lagi? Sebab tu kamu prosesi pemisahan. Sebab tu kamu nak cuba nak pisahkan antara dia dengan suami dia kan? Kau nak dia? Tak nak orang lain? Adik-beradik dia ramai ke? Tak ada kaitan dengan kamu? Ada kaitan dengan kamu juga tak? Ha? Tak ada kaitan? Kamu daripada mana keturunan dia? Keturunan dia? Habis tu? Jumpa dia kat mana? Macam mana boleh jatuh cinta dengan dia? Cuba bagi tahu kami. Dia selalu sorang-sorang. Aku selalu temani. Aku selalu temani kat rumah dia. Aku selalu temani. Sebelum dia kahwin lagi? Kamu asalnya daripada mana? Datangnya daripada mana? Macam mana kamu boleh jumpa dia? Aku ikut dia ke mana je dia pergi. Kau ikut je ke mana dia pergi? Dia pergi mana je semua ikut? Lepas tu lagi kamu bila dia nak kahwin dengan suami dia, kamu mula dah lah. Aku tak suka. Mula dah sakitkan kan? Aku tak suka. Lepas tu dia selalu gaduh dengan suami dia, betul tak? Aku tak suka. Kamu cemburu kan? Maksudnya? Aku tak suka. Tak suka maksudnya kamu cemburu kan? Ya. Betul anak dia pun kamu tak suka kan? Aku tak suka. Sebab- Tapi dia sayang anak dia. Yelah. Aku kasihankan dia. Cuba tengok muka anak. Kamu pernah kahwin sebelum ni pada alam kamu? Tak. Tak pernah kahwin. Kamu pernah tengok orang-orang yang ada keluarga, yang ada anak? Tak. Aku ada anak dengan dia. Aku ada anak dengan dia. Ada anak dia? Mana anak tu? Berapa orang? Berapa orang ada anak dengan Kau dia? jangan ganggu dia. Berapa orang anak dengan dia? Sebab tu kamu susah nak lepaskan dia kan?
Berapa orang anak dengan dia? Berapa orang anak dengan dia? Kau tak perlu tahu. Saya nak tahulah. Kau tak perlu tahu. Berapa orang anak dengan dia? Ramai. Ramai tu berapa ramai? Ramai. Ramai tu berapa ramai? Aku tak tahu. Aku tak tahu. Patut susah nak lepas. Patut susah nak lepas pun. Wahai bangsa jin, kamu tahu tak perbuatan kamu ni salah bercinta dengan manusia? Tahu tak perbuatan kamu ni salah? Sebab tu kamu bila suami dia baca doa, suami dia maafkan dia, sebab tu belenggu kamu terbuka satu persatu kan? Sakit kan? Sebab dia suami dia yang sah. Tu suami dia yang sah. Wahai hamba Allah, kalaulah anak tu lahir pada alam kamu, macam mana rupanya? Sekadar saya nak tahu, saya tak pernah tahu, tak pernah terbayang macam mana kalau kamu bersama dengan manusia, ada anak, dan anak tu lahir pada alam kamu. Macam mana rupa dia? Adakah dia ada rupa manusia bercampur dengan bangsa kamu? Ke dia siluman ke ataupun macam mana? Kau tak boleh tahu. Bagi tahulah kan, saya cakap elok-elok dengan kamu. Saya cakap baik-baik dengan kamu kan? Kau tak boleh tahu. Kan saya cakap baik-baik dengan kamu kan? Kau jangan kacau anak-anak kau. Mana ada saya kacau anak-anak kamu? Mana ada saya kacau anak-anak kamu? Saya tak kacau pun anak-anak kamu. Nak ke saya kacau anak-anak kamu? Kamu kacau tak anak dia? Tak. Kamu kacau tak suami dia? Kacau tak suami dia? Kamu kacau suami dia tak? Kamu sakit kan? Tak. Habis kamu buat apa je? Habis yang dia selalu emosi tak stabil dengan suami dia, kamu buat? Aku cuma tak suka dia dengan suami dia. Ya. Berapa orang anak dengan dia? Kau tak boleh tahu. Saya nak tolong. Saya nak tolong. Tengok saya nak tolong. Saya bukan nak sakitkan kamu. Saya nak tolong kamu, boleh? Kau tak boleh tolong aku. Kenapa saya tak boleh tolong? Sebab aku cuma nak dia aja. Kalaulah ada satu orang yang rupa macam dia, perangai macam dia, alam kamu, kamu nak? Kita tukar. Tak nak. Sebab? Sebab? Sebab aku tak nak. Sebab kau tak nak? Lepas patut susah nak lepas dia. Sebelum ni Abang Wan dah buang kamu dah. Kan? Tidak. Sebelum ni dia dah asing dengan kamu dah. Tadi dia dah lafazkan perkataan cerai. Aku boleh datang bila-bila masa aku nak datang. Ya. Bila-bila masa kau nak datang boleh? Dia tak kuat. Dia tak kuat. Dia kuat. Allah Ta'ala bagi kekuatan pada dia. Dan kamu pun tak kuat sebenarnya. Tapi Allah Ta'ala pinjamkan kamu kudrat. Kalaulah Allah Ta'ala tak bagi semua tu, maka kamu pun tak akan terdaya tau. Boleh? Sebab tujuan kamu, wa ma khalaqtul jinni wal ins illa liya'budun. Jin dan manusia itu dicipta untuk beribadah. Boleh? Tak boleh. Lepaskan dia. Bagi tahu saya betul-betul jujur, dengan kamu dengan dia anak berapa dah? Ramai. Sejak lingkungan umur dia berapa kamu duduk dengan dia? Kamu jumpa dia? Sejak dia belum kahwin. Umur berapa waktu sejak dia belum kahwin? 16 tahun. 16 tahun. Lama dah. Sekarang isteri anggaran umur apa bang? Ha? 29. Okey. Maknanya dia daripada 16 tahun. 16 tahun dia bersama, dia ada dengan isteri. Maknanya kau tunggu dia akhir balik lah. Kan? Baru kau boleh masuk kan? Sebelum tu kau dah mengekori dia kan? Jujur dengan saya. Betul kan? Betul tak? Jadi sejak dia remaja lagi kamu dah berkahwin dengan dia daripada dalam mimpi. Betul tak? Lepas tu susah nak asyik dengan kamu. Bila saya nak keluarkan, kamu sekat, kamu tahan kat leher dia. Kan? Tak ada siapa boleh asing dengan kau. Betul, saya mengaku saya pun tak boleh nak asing dengan kamu. Tapi sesungguhnya Allah Azza wa Jalla boleh asing dengan kamu. Saya tak boleh, saya tak ada kekuatan tu. Dia sayang aku. Siapa kata dia sayang kamu? Dia sayang aku. Kamu ada tanya dia? Aku tahu.
Kamu tahu daripada segi mana? Dia sentiasa terima je aku. Sebab dia tak tahu. Dia tahu. Sebab dia tak tahu kehadiran kamu. Sebab tu kenapa dia Dia datang. tahu kehadiran aku. Dan kenapa dia datang hari ni? Sebab dia nak keluarkan kamu lah, tahu tak? Sebab tu dia datang ikhtiar. Dia nak mencari kesembuhan. Dan kesembuhan tu milik Allah. Sebab tu dia datang. Kalau dia nak kamu, hati dia masih kasih kamu, dia tak payah datang sini. Betul tak? Aku tahu dia sayang aku. Kau cakap dengan dia, dalam hati, guna hati. Wahai bangsa jin, sesungguhnya aku tak sayang kamu. Aku ada suami di alam aku. Saya tak paksa dia cakap kerelaan hati dia. Saya cari satu, saya doa ke Allah, mudah-mudahan Ta'ala kurniakan satu pasangan untuk kamu daripada alam kamu yang boleh jaga aku. Saya doa Rabbana hablana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. ومن يطع الله ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة عين واجعلنا للمتقين إماما. Ya Allah, Kau kurniakanlah pasangan untuk jin ni yang boleh jaga jin ni dan juga anak-anak dia dengan keberkatan doa. Akak amin di dalam tu nah. Rabbana hab lana min azwajina wa zurriyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina azaban nar. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad an-nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin fi kulli lahzatin abada adada khalqi wa rida nafsi wa zinata arshi wa midada kalimati. Amin ya rabbal alamin. Wahai bangsa jin, saya tahu kamu duduk dengan dia daripada dia umur 16 tahun. Kamu dah beritahu tadi. Dan kamu ada anak dengan dia dalam alam kamu. Pada saat ni kamu tak boleh dah nak duduk dengan dia. Kau tak tahu apa-apa. Kamu dah bagi tahu tadi. Betul, saya tak tahu apa-apa. Allah je yang mengetahui segala-galanya. Allah je yang tahu segala-galanya. Saya memang tak tahu. Tapi saya cuba nak tolong kamu. Perbuatan kamu ni menyakitkan dia. Perbuatan kamu ni menzalimi tubuh dia. Banyak yang tak suka dia. Banyak yang tak suka dia tahu. Aku yang tolong. Kamu yang tolong dia. Jadi akak ni dia terkena gangguan jin ishqaq lah. Jin asyik, jin yang suka pada bangsa manusia. Sekarang akak ni dia dah nak masuk ke 30-an. Jadi jin ni bersama dengan akak ni sejak daripada umur 16 tahun lagi. Jadi dia suka nak dipisahkan lah. Jadi apa yang berlaku pada kehidupan akak ni dia jadi panas lah dengan pasangan dia. Tadi waktu kita baca bacaan doa, jin tu dia sekat, dia tahan kat sini. Dan tadi kita baca doa, kita cuba runding dengan dia cara baik-baik. Sebab jin asyik ni dia jenis susah nak lepaskan. Tapi kita cuba runding dengan cara baik. Mudah-mudahan dengan berkat Nabi Muhammad, penuh kelembutan, lemah lembut, kasih sayang. Mudah-mudahan dia ni terjentik hati dia untuk sedar perbuatan dia. Dan mudah-mudahan dia balik kepada Allah Azza wa Jalla. Wahai bangsa jin, kamu bukan Islam kan? Ada manusia, ada bangsa jin di alam kamu. Ada makhluk Allah Ta'ala di alam kamu. Kamu kahwinlah dengan dia, bukan dengan manusia. Aku suka dia, kau tak faham ke? Faham. Tapi perasaan suka yang kamu buat ni, cinta yang kamu buat ni adalah cinta yang terlarang. Kita berbeza alam. Tapi aku ada anak dengan dia. Tak apa, anak tu akan ada yang willing untuk jaga anak tu, yang bersedia daripada alam kamu. Anak dia suka dengan anak aku. Kami pastikan kawan. Tapi tak boleh lah, tak elok untuk dia. Abang, anak memang jadi masalah meragam ke malam? Ke dia main sorang-sorang? Tak ada. Tadi pun suami dia cakap Suami dia tipu. Nana. Aku tahu anak dia boleh nampak kami. Kerasukan tu dia Nana. main-main. Kami tahu. Kesian dengan anak. Tengok kesian tak anak dia. Aku tak sakitkan anak dia.
Ya, tak betul. Tapi anak dia nak ibu dia. Kalau dia nak membesar dengan kasih sayang seorang ayah. Pisahkan anak dia dengan ibu dia. Betul? Kamu tak pernah pisah kan? Tapi perbuatan kamu menjadi sebab dia emosi dengan suami dia. Mungkin boleh jadi sebab dia jadi berpisah. Sebab kamu dah tak suka suami dia. Lalu darah yang mengalir dalam darah tubuh anak dia ni pun ada darah suami dia. Anak aku main dengan anak dia. Elok je. Betul. Tapi kamu tak boleh nak selama-lamanya duduk dalam tubuh ni. Sebab perbuatan kamu menzalimi dia, menjadi sebab dia tak boleh nak ibadah dengan sempurna. Dia tak boleh nak solat. Kamu halang dia, kamu ganggu dia ibadah kepada Allah Azza wa Jalla. Betul tak? Kehadiran kamu menyakitkan dia tak? Dia akan ada masalah kesihatan. Betul tak? Betul tak? Lepaskan dia. Boleh. Saya nak selamatkan kamu. Saya nak tolong kamu. Ni kita berada di fasa akhir zaman ni. Tak boleh. Cinta kamu ni cinta terhalang, terlarang daripada alam-alam lain. Ya Allah, Kau kurniakan seorang ibu yang mungkin boleh jaga anak-anak mereka, anak-anak jin ni, Ya Allah. Dengan berkat Rabbana hablana min azwajina wa zurriyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana hablana min azwajina wa zurriyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Lepaskan dia, biar dia hidup dengan kehidupan dia sekarang yang terkini, boleh? Saya doakan kamu, dia pun akan doakan kamu. Kak cakap dengan dia, wahai bangsa jin, kalau betul kamu sayang saya, kamu lepaskan saya, biarlah saya bahagia dengan suami dan anak saya. Kamu alam lain, tapi saya doakan kamu. Kak kena cakap dengan dia, sebab dia takkan dengar apa yang saya cakap. Hanya sebenarnya kalau Kak cakap dengan dia melalui hati, dia akan lembut hati dia. So dia ikut je cakap Kak. Kak cakap dengan dia, wahai hamba Allah, sesungguhnya kita ni alam yang berbeza. Saya dan kamu tidak boleh bersatu selama-lamanya. Kerana saya ada kehidupan saya, kamu ada kehidupan kamu. Hiduplah pada alam kamu, saya nak hidup pada alam kami. Maka pada saat ini kita pisah nah, buat selama-lamanya. Saya doa kepada Allah, cakap dengan dia Kak, saya doa kepada Allah, moga Allah Ta'ala hadirkan satu kalangan jin, sosok jin yang mungkin serupa dengan saya, mungkin serupa perangai saya, yang akan menjaga anak-anak tersebut, yang akan bimbing kamu, bawa kamu balik kepada Allah. Maka pada saat ini kita berpisah dengan cara baik. Saya tak nak ada pergaduhan, tak nak dendam dengan kamu. Kak cakap macam tu dengan dia, boleh? Saya bukan saya nak dia, saya tak paksa dia cakap dengan kerelaan hati dia. Dia nak hidup bahagia dengan suami dia. Akak amin doa ni. Rabbana hablana min azwajina wa zurriyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Amin. Wahai jin, Allah Ta'ala pasti akan bagi jodoh yang terbaik untuk kamu, yang boleh bimbing kamu, yang boleh jaga kamu, dan yang boleh jaga anak-anak tersebut. Boleh? Kita baca selawat sikit, mudah-mudahan dengan berkat selawat ni Allah Ta'ala akan mudahkan, lembutkan hati jin dengan berkat. As-salatu ala nabi mahi salam wassalam alaika syafi'il anam wa ala alika wa ashabika wansyurna ma'ahum yawma ziham. Saya faham perasaan kamu. Seperti dua orang yang sedang bercinta nak dipisahkan. Mestilah kamu sedih, mestilah kamu rasa macam-macam, bercampur bau. Semua salah kau lah. Apa dia? Semua salah kau. Bukan salah saya. Dia cakap dengan kamu. Bukan salah saya, dia yang bercakap dengan kamu kan? Betul tak? Dia cakap pun kamu tak hormat dia, macam mana? Bukan saya ajar dia.
Jadi orang yang jadi macam ni, dia dengar tapi dia tak boleh nak jawab sebab tubuh dia ni dia ambil alih oleh makhluk tersebut. Dia dengar tapi dia tak boleh nak jawab. Jadi bila kita ajar dia, dia cakap, saya tak punca, saya nak tolong kamu. Saya nak tolong dia. Tadi dia dah muntah dah separuh. Sarang-sarang dia keluar. Tapi sikit lagi dia tahan. Jadi kita yang sedang tengok ni pun, kita sedang diuji oleh Allah Azza wa Jalla. Doakan yang terbaik buat saudara kita. Bukan kita nak kata macam-macam. Tak elok buat macam tu tau. Kita doakan yang terbaik buat saudara kita. Okey? Jadi lebih kepada kena jaga hati kita. Allah Ta'ala sedang uji kita juga. Tak apa, biarlah dia pun nak komen-komen yang bukan-bukan. Dia pun tak faham. Saya maafkan orang yang kata bukan-bukan tu. Okey? Kita lebih nak jaga pada hati, nak jaga telinga kita, 7 anggota tubuh kita, mulut kita, daripada cakap bukan-bukan. Okey? Yang penting Allah Ta'ala tahu apa niat kita, apa yang kita buat. Kita nak tolong umat. Okey? Jadi kita nak bagi kesedaran kepada masyarakat. Benda-benda macam ni dia berlaku kepada masyarakat kita. Wahai hamba Allah, lepaskan dia nah. Okey. Kat cakapan dia bermula pada hari ni dalam hati dia. Kita berpisahlah. Kita bercerai dengan talak 3. Keluarlah melalui mulutku semua sekali. Kat sebut, wahai bangsa jin, bersama dengan anak-anak kita, keluarlah melalui mulutku debu jadi air, air jadi muntah, dengan berkat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Falamma alqaw qala Musa ma ji'tum bihas-sahru inna Allaha sayubtilu. Semua dengan anak-anak jin tu dah keluar. Saya lorongkan jalan buat kamu tempat yang terbaik untuk kamu dengan berkat selawat. Ikutlah cahaya selawat tu. Allahumma salli wa sallim ala nuril anwar wasiril asrar wa tiryakil ahyar wa miftahi babil yasar sayyidina wa maulana Muhammadinil muktar wa alihil athar wa ashabihil akhyar adada ni'amila wa ifdali. Doa anak semua sekali, wahai bangsa jin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terpisahlah. Dan sebagaimana terpisah roh dan jasad, terpisahlah kalian daripada tubuh ni dengan berkat daripada rahim dia. Keluarkan. Allahumma in ahadun aradani bisu'in minal jin wal ainfalush wa ghairihim min sairil mahluqat. Naik. Bukan sebab doa saya ya Allah, tapi dengan berkat doa-doa orang yang sedang melihat pada live ni, terimalah doa kami 1.7 Kimat Temandang yang mengaminkan doa ni. Min basyarin aw syaitan, naik, aw sultan, penguasa yang zalim, aw waswas, bisikan waswas. Ya Allah, buka semua belenggu dia. Faradun nadarahu fintikas wa qulubahum fi waswas wa aydiyahum fi iflas wa bikaham minar rijli ila ra'sila fi sahli qata. Keluar nah wahai jin. Wala fi jabaniyat la, yang sangkut tadi. Bimi alfi. Assalamualaikum. Bawa songsan sarang kamu. La haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Kat rahim dia semua sekali. Bukan ya Allah, sin'atuhu la tanqati'u bimi'ati alfi. Naik. Saya tak sakitkan kamu ya Allah. Bacaan ni tidak akan menyakitkan jin. Jadi bacaan ni menjadi sebab jin ni mudah keluar melalui jalan-jalan tu. Dengan berkat putuskan ikatan ya Allah, ceraikan mereka dengan talak 3 buat selama-lamanya dengan keberkatan. Uzimatuhu la tansyaku bimiyati alfi. Naik, ikut kayu ni lah.
La haula wa la quwwata illa billahil alil azim. Buka ya Allah. Belenggu. Wamtazul yawma ayyuhal mujrimun. Alam ahad ilaikum ya bani Adam alla ta'budu syaitan. Naik daripada ulu hati dia. Innahu lakum aduwwum mubin. Naik. Wa an ya'buduni hadza siratun mustaqim. Wahai jin, wahai ayah kepada anak-anak ni, keluar semua sekali. Assalamualaikum. Saya buka jalan sebesar-besarnya dengan berkat Nabi Muhammad, dipanggil sebagai pembuka bagi segala yang tertutup. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-Fatih lima ukhli wal khatim lima sabaq nasiril haqqi bil haqq. Saya buka jalan keluar. Wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Assalamualaikum. Saya doa kamu nak wahai jin. Saya doa kamu tak akan bagi jodoh yang terbaik untuk kamu dalam alam kamu. Buat selama-lamanya. Assalamualaikum. Keluar lah. أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون لا حي لا قدير لا سميع لا بصير لا مريد لا متكلم بحق لا إله إلا الله بسم الله الله أكبر. وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يضد الظالمين إلا خسارة. Bismillahi arkika Allahu, tak boleh tak ya atas. Bismillahi arkika Allahu yashfika azhibil ba'sa rabban nas ishfi anta syafi la shifaa illa shifaa'uk shifaan la yughadiru saqaman wala alaman. Okey, bismillah. Kejap kita kena rehat sebelum kita nak sambung video yang seterusnya. Jadi dapat tak belajar sesuatu daripada video rawatan ni? Kalau dapat, sebut Alhamdulillah dan komen apa yang anda pelajari daripada video rawatan ni. Mudah-mudahan menjadi sebab menambahkan makrifah kita kepada Allah, menambahkan kecintaan kita kepada Sayyidina Muhammad. Jadi ini adalah video iklan yang bahawasanya kita nak bagi tahu yang kita ada keluarkan produk untuk menangani masalah gangguan jin. Okey? Contohnya yang pertama kita ada wangian kasturi kijang, yang mana kita rumuskan dengan mencampurkan kayu kemuning hitam. Kita ambil penyebab kayu gaharu dan kita campurkan. Sangat baik untuk orang yang ada lemah semangat, kemudian ada anak-anak yang menangis malam, dan dia juga elok untuk anak-anak kita yang belajar. Dia menjadi sebab kuat daya ingatan dan dia memberi kekuatan buat roh kita, buat orang yang kena gangguan. InsyaAllah kalau ada benda yang tertempel, dia akan buangkan. Okey? Dan kalau kita ada aura yang tertutup, insya-Allah dia akan positifkan dan dia menjadi sebab menenangkan. Dia mesra solat dan sebagainya, insya-Allah. Kemudian sabun yang paling baru, yang ni untuk kanak-kanak. Sabun Herbal Kids. Okey, yang mana sabun Herbal Kids ni kita pakai susu kambing. Okey, memang sesuai untuk anak-anak yang budak-budak kecil, okey, yang ada masalah sukar tidur malam, meragam, kemudian ada masalah cacing. Boleh ikhtiar dengan sabun ni, insya-Allah. Ya, ada masalah eczema dan sebagainya, dia mesra untuk budak-budak. Kita memang buat khas untuk kanak-kanak, insya-Allah. Dan kemudian kita ada juga wangian bulu perindu, yang mana wangian bulu perindu ni untuk orang yang ada masalah baran, kemudian orang yang ada masalah terkena sihir pemisah dan sebagainya, ataupun orang yang berniaga boleh ikhtiar dengan wangian bulu perindu, insya-Allah. Dan yang terakhir, kita ada minyak lega, minyak angin, okey. Yang mana minyak angin ni baik untuk saraf, sakit-sakit lutut. Kadang-kadang kita kena gangguan kan? Kan ada yang gangguan tu sakit pada lutut kita, saraf kita, insya-Allah kita sapu. Sebab dalam ni dia ada akar angin. Okey, dia ada akar angin, so boleh ikhtiar dengan minyak ni. InsyaAllah kita pakai minyak zaitun, dia serap dalam kulit kita. InsyaAllah dia selesa. Okey. So, pada yang nak dapatkan semua produk ni, boleh tengok dekat semua platform media sosial yang kita ada, di TikTok, di Shopee dan sebagainya, insya-Allah. So, kita sambung pada video yang seterusnya.
Rasa sangkut lagi tak kat leher? Tak ada mimpi, memang mimpi kahwin ke dulu? Tak pernah. Mimpi bersama tu lah. Sejak remaja? Daripada remaja. Kak kena jin asyik ni, jin ishqaq. Jin yang suka kepada bangsa manusia. Ada rasa lagi kat leher sangkut? Tak tahu rasa macam sikit lagi. Sikit. Okey, tak apa. Kalau ada sikit lagi, kita baca doa lagi untuk lepaskan belenggu tu. Kak letak tangan kat sini, kat leher Kak. Kak baca, Ya Allah, buka segala belenggu, Buka sekali belenggu. putuskan segala ikatan, Putuskan sekali. simpulan, Simpulan. dengan berkat bacaan Bismillah 5. Bismillahirrahmanirrahim. Kita tolak ke atas macam tu. Okey, Bismillahirrahmanirrahim. Tolak ke atas. Okey, Bismillahirrahmanirrahim. Tolak ke atas. Bismillahirrahmanirrahim. Tolak ke atas. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwa as-sami'ul 'alim. Bismillah. Allahu akbar. Buka mulut. Ukhruj semua sekali. Saraf-saraf dia yang masih terikat dengan berkat. Sin'atuhu la tanqati'u bimiyati alfi. La hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyil 'azim. Semua sekali. Azimatuhu la tanshaku bimiyati alfi. La hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyil 'azim. Abang maafkan isteri abang kalau dia ada buat salah. Nah, abang ikutlah. Ikut doa saya baca. Ya Allah, bukalah segala ikatan. Ya Allah, aku maafkan jin ini ya Allah. Aku maafkan salah silap isteriku. Permudahkan segala urusan isteriku ya Allah. Wahai jin, keluarlah melalui mulut isteriku. Kami doakan yang terbaik buat kamu. Berkumpul di perut, naik ke dada, keluar melalui mulut, dengan berkat kalimah La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Bismillahi Allahu Akbar. Okay, terima kasih bang. Ya Allah, dengan berkat wahai jin, suami dia dah maafkan kamu nah. Keluarlah, bawalah semua sarang-sarang kamu Ukhruj. Kami doakan pasti Allah Ta'ala akan bagi yang terbaik daripada kalangan kamu. Bawa semua anak-anak kamu, kesemuanya sejak daripada 16 tahun yang lalu. Sejak dia berumur 16 tahun. Sarang-sarang kamu yang kamu bina kat rahim dia, kat ari-ari dia, dengan keberkatan. Nahnu fika nafillah, sesungguhnya kami berada di bawah naungan perlindungan Allah. Nahnu fika nafi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya kami berada di bawah naungan perlindungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nahnu fika nafi Qur'anil azim, sesungguhnya kami berada di bawah naungan Al-Quran yang agung. Nahnu fika nafi Bismillahirrahmanirrahim. Ikut kayu ni naik kat ulu hati dia. La hayyun. Sin'atuhu la tanqati'u bimi'ati alfi naik ke dada. La hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyil 'azim. Daripada dada keluar melalui mulut, berkumpul kat mulut dia. Aina ma takunu ya'ti bikumullahu jami'a, innallaha 'ala kulli syai'in qadir. Termulut La haula wala quwata illa billah. Bukan saya boleh keluarkan jin ni ya Allah, tak, saya lemah, saya hina. Tapi dengan berkat doa-doa yang kami himpun, dengan berkat doa suami, dengan berkat doa orang dizalimi, dengan berkat doa yang inginkan bacaan ni, maka permudahkan dengan keberkatan. Azimatuhu la tanshaku bimi'ati alfi. La hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyil 'azim.
أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن سيدنا محمد رسول الله نرد بك أعداء من كل وجهة وبالاسم نرمه من البؤد بالشتر فأنت رجع إليه وسيدي ففرق لمم الجيش رمى بغلط. Kecerai berayalah pihak musuh apabila mereka bermaksud jahat kepada kami, maka mendidihlah, maka mendidihlah, maka mendidihlah. Allahumma in ahadun naradani bisu'in minal jin wal ins wal hush ghairihim min sa'iril makhluqat. Ya, aku pegang ni jin ni. Min basharin aw syaitan aw sultan. Aku tarik kamu, wahai jin. Aw waswas faradun nazarahum fi intikas wa qulubahum fi waswas wa bika min ar-rijli ila ra'si la fi sahli yaqta wala fi jabali yatla bi mi'ati alfi haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Kun huwallahu ahad Allahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Qul huwallahu ahad Allahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahi arkika Allahu yashfik azhibil ba'sa rabban nas ishfi anta syafi. Sembuhkanlah ya Allah, engkaulah maha penyembuh. La shifaa illa shifaa'uk shifaan la yughadiru saqaman wala alaman. Innama amruhu idza arada shay'an an yaqula lahu kun fayakun. Tarik nafas. Fasubhanalladzi biyadihi malakutu kulli syai'in wa ilaihi turja'un. Hembus sampai habis. Niat semua sekali keluar melalui nafas. Allahu akbar. Alhamdulillah. Sangkut lagi ya? Tak ada. Alhamdulillah. Selalu kalau pakai kasturi boleh bawa. Kadang-kadang boleh, kadang-kadang tak boleh. Tadi masa masuk tadi kita bakar bokhol boleh bau ke pening? Boleh je. Okey, buka telapak tangan. Biasanya gangguan yang macam akak ni kan, dia Jin Asyik ni dia lemah dengan wangi kasturi ni. Buka telapak tangan, saya tengok dia ada lagi tak. Kalau dia ada lagi, akak akan bau busuk lah. Okey, akak baca Bismillah 5. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahilkafi. Bismillahilmu'afi. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi Ya Rabbu asma asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwa samiul alim. Setiap terasakan kat tangan. Lepas tu akak doa, ya Allah, asbab wangian kasturi ini kurniakan kekuatan buat rohku. Seandainya dalam tubuh badanku masih lagi ada bangsa jin, keluarkan mereka melalui nafasku dan jadikan kasturi ini sebagai senjata dan benteng di dalam dan di luar tubuhku. Ya Hayyu, tarik nafas. Ya Qayyum, hembus sebelah kiri. Okay, sekali lagi. Ya Hayyu, Ya Qayyum, hembus. Ya Zal Jalal wal Ikram. Sapu muka. Boleh bau tak? Boleh. Alhamdulillah. Kak memang ada mimpi budak-budak kecil ke selalu? Kadang-kadang ada juga. Ada nampak-nampak budak-budak kecil lah? Tak pernah. Sebab tadi dia claim lah, kita nak tanya lah. Sebab tadi jin tu, saya tak panggil dia, tiba-tiba je akak jadi kan. Akak pun tak sedar waktu kita baca-baca doa tadi. Dia kata dia dengar akak ni waktu umur akak 16 tahun. Akak rasa ke kehadiran dia waktu akak umur 16 tahun? Rasa ya, sebab masa kalau waktu tu lah, waktu belajar tu memang setiap hari selalu memang mimpi lelaki. Waktu study? Waktu belajar dululah. Okey. Selalu mimpi lelaki dan setiap hari memang akan mimpi lelaki. Masya Allah. Cuma muka diorang berbeza-beza lah. Faham? Lelaki tu like macam bercinta ke dalam mimpi tu? Betul. Setiap hari Sampai ke umur berapa yang akak rasa mimpi tu tak ada? Biasa Dia lah tu. makan nasi, sorry. Tak apa, biasa lah tu budak-budak. Okey, sampai ke umur apa yang mimpi tu dah tak ada dah?
Rasanya ada je, lepas kahwin pun ada je. Cuma dia tak sekerap dululah. Dulu boleh katakan hampir setiap hari lah. Ish, lama tu. Kalau mimpi budak-budak pula Kak macam mana? Kalau mimpi budak-budak, kadang-kadang yang saya ingat, paling saya ingat ada dua, seorang lelaki, seorang perempuan. Okey. Dia kata dia memang anak saya, dan memang dalam mimpi tu memang anak saya lah. Muka dia? Bukan. Oh dia, budak tu declare tu anak Kak? Dia macam memang keadaan dalam mimpi tu memang manja tu, macam manja macam anak saya manja lah. Manja dia manja lah. Satu lelaki, satu perempuan? Satu lelaki, satu perempuan. Sepasang lah? Masa tu lah, tapi masa sebelum kahwin, masa diploma lama dah. Lepas kahwin tak ada mimpi? Lepas kahwin tak ada mimpi. Tak ada mimpi budak lah? Budak tak ada. Kalau dengar budak-budak nangis kat rumah ke? Tempat kerja ada kadang-kadang. Kira akak ni dia macam sebelum ni dia jadi macam tak tahulah dia datang daripada mana. Kak memang rasa dia Kak memang permulaan kena waktu umur belasan tahun tu memang kat universiti dekat tempat belajar. Masa tu sekolah lagi. Sekolah. Memang apa rasa kalau nak kata kehadiran tu memang rasa lah. Kalau rasa kehadiran tu dia rasa macam mana Kak? Pernah saya mimpi bersama, memang rasa betul-betul bersama. Masya-Allah. Jadi dia boleh jadi, kalau kita panggil dia jin asyik lah, jin ishqaq. Jin ishqaq ni biasanya dia macam tu lah. Dia suka kepada bangsa manusia. Kita tak tahulah dia datang daripada mana. Sebab dia, bila kita tanya tadi, dia kata dia bukan datang daripada Saka, bukan. Tapi dia boleh jadi kepada Saka. Asalnya mungkin dia jin liar yang kita jumpa kat sekolah, yang memang dia duduk kat sekolah, ataupun dia duduk kat universiti yang kita tinggal. Tapi saya rasa mungkin sekolah lah kot lah. Sebab dia jumpa akak, dia tengok, dia berminat kot dengan akak. Jadi dia buat perjanjian macam seolah-olah dia jadi Saka. Sebab tu kita tak boleh macam Abang Wan pun cakap dia kemungkinan Saka kan. Dia tak cakap benda tu Saka kan. Dia tak confirm ke apa. Dia tak confirm kan. Dan kita pun, sebab kita pun tak boleh nak declare seseorang tu memang ada Saka. Dia macam kes akak. Tiba-tiba bukan Saka. Dia rupanya dia datang, dia buat perjanjian seolah-olah macam Saka. Tapi sebenarnya dia datang sebab dia bercinta dengan akak. Lama dia duduk. Jadi sebab tu bila tadi kan, waktu kita baca doa mula-mula, dia sangkut. Dia sangkut. Dia macam ada benda nak keluar tapi macam tak ada. Tak ada kan. Sebab dia pertama sekali yang dia boleh keluar muntah tadi sebab doa suami. Tak saya tahu dah sebab tadi akak kata ada mimpi macam tu kan. Jadi saya cakap misteri akak ada emosi yang tidak stabil dengan pasangan kan. Jadi saya minta suami doa. Memang kerap lah yang tu. Sebab dia akan buat kita ni jadi macam ada benda yang kita buat jadi salah lah kat suami kita. Jadi minta doa suami, barulah terbuka ikatan tu. Lepas tu tiba-tiba kita baca doa lagi, saya suruh akak pula tepuk. Sebab doa bila jin masuk, doa akak ni orang yang dizalimi. So bila akak dizalimi, maksudnya doa akak tu diangkat, dikabul kan. Lalu bila akak tepuk, akak tolak, dia keluar juga, muntah tu keluar. Jadi yang kali ketiga, lepas tu baru akak jadi kan. Baru akak tak sedar atau lost dia nak cakap kan. Tapi dia cakap macam tu lah. Dia kata dia lingkungan umum. Akak dengar ke tadi dia cakap? Saya dengar, tapi tangan saya macam kebas, tak boleh bergerak langsung macam tu. Tak boleh nak respon lah. Jadi insyaAllah, alhamdulillah lah, mudah-mudahan ta'ala permudahkan lah segala urusan akak ni. Dan mudah-mudahan akak dikurniakan afiat. Jadi siapa yang mungkin ada mimpi-mimpi yang macam akak ni, kena ni lah, kena take note lah benda ni. Sebab dia bukan mainan tidur. Sebab ramai yang mungkin dulu akak pun macam mana feel akak masa tu. Mungkin akak ingat dia mainan tidur kan. Saya ingat mainan tidur lah, biasalah. Mimpi-mimpi dia pernah masuk kaki lah. Tapi rupanya kalau dia kerap berulang dan berepisod ni, biasanya dia gangguan jin lah, gangguan. Tapi masa saya kerasukan pun, dia memang pernah husband saya cerita lah. Dia kata memang dia mengaku saya di bini dia katanya. Tadi pun sama juga, dia cakap bini, ni bini aku ni. Lepas tu dia kata aku ada anak dengan dia. Tapi kadang-kadang jin ada kalanya jin tu boleh menipu. Ada kalanya dia tak boleh nak menipu. Sebab macam tadi kan, benda tu lah yang berlaku, memang akak ada simptom mimpi bersama dan itulah yang keluar daripada mulut dia. So biasanya benda tu sama lah. So saya nak sahajakan akak kalau kena gangguan jin asyik ni, jin ishqaq ni, akak rajin-rajin lah pakai minyak kasturi. Orang yang kena gangguan ni, dia makhluk tu dia mudah terkesan dengan wangian tersebut, wangian kasturi tu. So akak pakailah wangian kasturi tu untuk diri, pakai pagar diri. Dia ada beberapa poin yang akak kena pakai, khususnya pada bahagian bawah, pada bahagian khususnya nak tidur malam lah pakai dengan cara yang saya ajar tadi. So untuk orang yang ada masalah macam akak ni,
cara nak trace dia ada ke tak ada, boleh ikhtiar dengan minyak kasturi lah. Saya dah pinkan dekat komen tu, insya-Allah. Macam anak saya pun dia boleh nampak. Sebab Ya tu ke? saya lagi macam yakin tu. Oh, dia selalu nampak. Dia selalu mama takut. So dia akan tunjuk sama ada dekat lorong yang antara bilik tu ataupun dekat pintu. Dia akan tunjuk. Teli lah dia kata, sebab dia kata dia kata, makhluk tu bermain dengan anak. Sebab selalu kalau dia akan cakap, mama dia macam tu. Budak kan. So macam dia ni sajalah kot kan. Tapi bila kerap sangat pun kita pun macam yakinlah pula kan. Betul, sebab lagi pun dia cakap macam tu kan tadi. Jadi so boleh pakai lah, boleh ikhtiar dengan minyak kasturi tu. Siapa yang nak nanti boleh tengok dekat beg kuning dekat bawah tu. Kita dah letakkan cara dan kaedah pakai macam tadi. Lakarkan bentuk lam alif. Dan macam akak ni bagi tahu tadi, kalau kadang-kadang dia boleh bau, kadang-kadang dia tak boleh bau. Jadi dia akan jadi, sebab kalau dia ada kat dalam, dia akan keluar melalui hembusan nafas. Sebab tu kita pakai dengan zikir tadi kan. Dan kalau dia ada kat kalau dia ada kat luar, kita pakai, dia akan jadi benteng lah. Kalau tanya akak kena, kalau tanya saya, pendapat saya sebaiknya pakai amal. Sebab wangian kasturi ni dia wangian untuk roh kita. Bila roh kita kuat, susah lah dia nak akses, susah dia nak masuk. Macam sekarang kan, akak dah boleh bau kan, bau tu bau wangi kan. Kalau tak sebelum ni, akak bau macam mana? Masa akak kalau yang tak boleh tak bau boleh tu, bau tu dia bau macam benda tu menyengat kat kepala kita lah. dia sakit kepala kan. Tapi bila boleh bau, dia bau tu bau wangi kan. So minyak kasturi ni dia macam detektor juga lah. Kalau dia ada, kita tak boleh bau. Bukan kita tak boleh bau sebenarnya, benda yang ada dengan kita tu dia dah disebabkan, dia dah sebati dengan diri kita. Jadi dengan kita pun dengan dia bersama. Hidung jadi macam bau pelik-pelik kan. So pakailah. Tak kira lah minyak kasturi mana-mana pun yang kita beli, pakai. Yang penting pakai amalkan minyak kasturi tu. Lepas tu satu lagi, balik-balik nanti kena buat mandi, bersihkan diri kita, badan kita. Kak ada masalah kulit ke, eczema tak ada? Ada juga dekat belah jari. Kan? Sebab akak simptom mimpi haiwan tau. Kalau haiwan biasanya dia akan jadi masalah pada kulit lah. Eczema Doktor kata eczema lah. Tapi saya pakai ubat eczema pun dah bertahun ni, dah berpuluh tahun saya rasa. Minta izin. Tapi ni dia dah kering kan? Berbanding dulu lah. Sebab dia bukan, kalau ikut dia bukan eczema. Ada keturunan yang ada eczema? Tak ada. Tak ada kan? Dulu sampai berdarah-darah ni jari. Dia biasa sebab gen yang kita tahu. Kalau penyakit medikal dia sebab gen. Lepas tu sebab makanan kita. Tapi keluarga akak nak kata gen, keluarga tak ada masalah tu. Tak ada. Eczema. Lepas tu nak kata makanan, saya rasa takut kalau pun anak pun. Jadi anak ada masalah eczema juga? Tak ada. Dia tak ada. Tak pernah ada. So nanti akak cubalah ikhtiar dengan sabun yang kita keluarkan. Tapi kaki suami saya dia jadi teruk. Sebab dia pun terkena juga. Dia pun terkena tempiah daripada akak. So saya sarankan akak mandi dengan sabun ni lah. Sabun ni kita memang buat untuk orang yang ada masalah tersebut, yang ada masalah kulit macam tadi kan. Dan dalam masa yang sama untuk buang benda-benda spiritual ni lah. Sebab saya guna sabun ni, dalam ni ada bidara, ada habatus sauda. So dia pengganti bagi limau lah. Contohnya, biasa kalau akak buat rawatan balik mandi limau kan. Limau tu dia nak buang benda yang negatif yang ada pada tubuh kita. Jadi limau ni juga selain daripada membuang benda yang negatif pada tubuh kita, dia nak membersihkan diri kita. Contoh macam daki-daki kan. Kalau kita mandi limau kan dia segar kan. Sama juga dengan sabun ni. Cuma kita namakan dia herbal kit disebabkan budak-budak pun boleh pakai. So macam anak, akak boleh mandikan juga. Sebab nak buat dia jadi sebab supaya dia tak nampak lagi benda tu. Nak tutup hijab mata dia. Sebab memang budak-budak ni memang dia mudah terkesan dengan benda negatif. Contoh kan, kalau anak-anak kita nampak benda pelik-pelik kan, biasanya sama ada dalam rumah tu ataupun keluar ibu ayah dia tu ada gangguan. Biasa kalau rawat ibu ayah dia, anak dia akan selesai sekali lah. Tapi tetap anak dia akan jadi meragam. Ataupun anak dia akan jadi aktif, semangat bermain. Mungkin kita tak tahulah dia main dengan siapa kan. Jadi kadang-kadang dia memang main seorang-seorang tapi macam main dengan kawan. Macam tu. Benda tu. Jadi so mandikan anak sebab budak-budak kan kulit dia sensitif. Jadi kita guna base susu kambing lah. Dan orang yang ada masalah eczema, anxiety pun, kalau kita tengok eczema ni dia tak boleh pakai sebarang kulit. Kalau akak pakai sebarang nanti dia naik lagi kan, dia punya eczema ataupun cirrhosis kan. Lepas tu kita guna base susu kambing supaya dia jadi melembabkan dan melembutkan kulit. Di samping tu dia membuang segala tempelan yang negatif yang ada pada tubuh kita. Jadi macam tu lah geng.
Jadi siapa yang nak dua item ni boleh tengok kat beg kuning di bawah ni adalah bahan bantuan untuk merawat lah. Dalam kita merawat rawatan Islam ni dia kena ada bahan bantuan. Contohnya balik kita merawat, kita minum air. Air tu untuk membersihkan yang berada di dalam. Kasturi ni untuk pakai untuk jadi sebab kuatkan roh. Dan mandian pula untuk buang segala tempelan yang tak baik yang melekat pada tubuh kita. Sebab tu bahan-bahan rawatan ni walaupun dia 5% dalam rawatan, dia tetap penting untuk kita. Okey. Jadi kita dapat belajar sesuatu daripada kisah akak ni. Alhamdulillah. Dan mudah-mudahan asbab akak mai sini Allah Ta'ala kurniakan syifa kesembuhan dan dapat satu ilmu yang baru pada diri akak. Dan saya minta maaf kalau ada terkasar bahasa, tersilap bicara dan tersalah laku. Saya minta maaf terlebih terkurang. Dan Alhamdulillah dengan izin Allah, berkat Nabi Muhammad keluar juga dia. Sebab Nabi Muhammad lah. Sebab tadi kita cakap elok-elok dengan dia. Kalau macam tadi makhluk tu, kalau saya cakap dia tak nak dengar kak, yang dia akan dengar akak cakap. Sebab tu sebab tadi saya cakap akak communicate dengan dia. So bila akak communicate dengan dia, dia dengar. Akak cakap tak apalah, kamu keluarlah melalui mulutku buat selama-lamanya. So yang tiba-tiba bawah akak rasa nak muntah. Sebab saya cakap dia tak akan dengar. Dia akan dengar pasangan. Bagi dia akak ni pasangan dia lah. Jadi dia akan dengar lah apa yang akak cakap. Macam tu lah. Okay. So nanti sekejap lagi ada bawa air tak ada? Oh, tak ada. Tak apa. So kita ada juga air maulid. Nanti dia ajarkan cara nak minum air itu dengan bacaan Bismillah 7. Jadi insya-Allah kita tangguh dulu live ni. Kita tangguh dulu rawatan ni. Kita sambung pada rawatan yang akan datang. Asyikul Mustafa, perindu Rasulullah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Assalamualaikum. Bye.